apa yang saya dapat daripada aktiviti pada hari ini, saya nampak saya punya tim mula berani ataupun percayalah tentang idea dia sendiri. So dia berani untuk melontarkan idea-idea tu dan memberi keberanian lah. So lepas ni saya harap akan berterusan dan akan dipertingkatkan lagi lah. So selepas tu daripada aktiviti-aktiviti yang kita jalankan ni, iaitu visi dan misi ni mungkin memberi keyakinan lah ataupun hala tuju kepada tim-tim kita yang bekerja ni, bahawasanya mereka ni ada peluang untuk berkembang lebih jauh untuk kehidupan dia, untuk karier lepas dia. So saya harap saya sebagai orang yang bertanggungjawab ni dapat memastikan lah tim-tim ni dapat dapat manfaat lah, ataupun saya pun dapat bantu dia orang dari segi kerjaya lah, supaya boleh berkembang lebih ataupun tambah nilai lah untuk diri mereka. Sekian, terima kasih.